Hai semua, jom kita belajar cara merekod bacaan nilam di portal AIN. Pertama, masuk ke pelantar Delima. Boleh type di Google atau belajar di YouTube TVPSSSK Minyak Beku. Login Delima dengan ID Delima. Kemudian, tatal skrin ke kiri dan cari logo AIN seperti dalam gambar. Apabila sudah keluar paparan seperti ini, tekan log masuk dengan akaun Delima. Tekan continue jika semua maklumat murid tepat. Untuk log masuk kali pertama, isi tempat kosong seperti berikut. Pastikan nama tepat, pilih negeri dan pilih daerah. Pilih tahap rendah untuk murid SK Minyak Beku. Pastikan nama sekolah adalah SK Minyak Beku, kemudian tekan hantar. Kemudian, tekan pasti pada paparan ini jika nama sekolah betul. Paparan AIN akan keluar pada skrin. Pilih jenis bacaan. Jika buku fizikal, pilih buku. Kemudian, isi maklumat buku. Hanya isi bahagian bertanda bintang merah. Isi rumusan dan pengajaran. Selepas itu, semak maklumat buku, gambar kulit buku tidak wajib diisi. Kemudian, tekan butang hantar. Apabila paparan ini keluar, tekan butang pasti. Murid boleh meneruskan pengisian untuk buku seterusnya. Selamat membaca!